dah dapat LOD dari 3 budak ML nama kau dengan fit tengah hangat. Kata mental dia koyak sebab korang dua. Aku tak dapat apa-apa dah. Belum dapat LOD. Dia ada ke alamat aku? Sorry to say doh. Alamat aku pun dia tak ada. Lepas tiba-tiba LOD. Kepala otak dia doh. Tapi just ni aku just cakap jujur je lah. Aku okay, dikira macam aku ni yang dah lama dekat scene Mobile Legend ni guys. Okay, aku bukan nak menghina ke apalah, tapi untuk 3 player ML tu orang kata apa aku just nak bagi advice lah. Ni aku tak hina siapa-siapa guys marah siapa-siapa ke, aku tak kisah doh dia nak buat LOD ke apa. This is e-sport doh. Kau kena readykan mental korang doh. Itu je sebenarnya. Dia lebih ke arah macam tu lah. Guys. Korang kena readykan mental korang. Masuk aku dah masuk e-sport ni kan. Mana ada orang cakap kau akan orang sebaik macam ML. ML tu lain. ML tu orang budak-budak apa orang kata yang ada orang nak restream sangat tu. Tak ada restreamer yang nak restream sangat dekat ML. Kau faham tak? Bila kau dah masuk ke MPL kan, kau masuk ke banyak mata tengah memandang korang bermain tu, orang akan kritik gameplay korang.